Hari ni jom kita buat satu resepi daging yang dia garing-garing, lembut, manis-manis. Dia sangat famous di Taiwan. Dia beri nama Mongolian beef. Senang je guys nak buat. Simple. Bahan-bahan pun mudah je. Tapi dia punya rasa, makan dengan nasi putih dah cukup satu lauk ni je. Jom kita buat. First, untuk daging korang potonglah nipis-nipis, tak kisah saiz macam mana pun. And then korang letak baking soda, tepung jagung, pepper, oyster sauce, soya sauce. Lepas tu letak sedikit tamarind paste. And then letak air, kacau sebati. And then korang perap dengan daging tadi. Biarkan sekejap. Dan bila korang nak goreng tu, korang tabur lagi tepung jagung. Bagi dia ada garing sedikit di bahagian luar daging tu. And then korang goreng lah macam biasa daging tu dengan sedikit minyak. And then bila dah garing tu, korang boleh angkat. Sekejap tu tau. Sekejap je, dalam 1 minit je. And then untuk adunan sos, letak sos tiram, kicap, tamarin. Lepas tu ada brown sugar dan juga apple cider cuka lah. And then sos chili sauce, kacau sebati. And then tumis dengan bawang putih, cili kering bagi dia harum sekejap. Masukkan bawang merah, capsicum yang korang suka. Masukkan batang daun bawang, bagi dia mesra, aroma naik. Masukkan daging, toast sekejap. Kemudian korang boleh masukkan adunan sos tadi. And then korang toast api yang kuat, bagi dia mesra rasa semua benda. And then korang boleh masukkan daun bawang. Lagi banyak daun bawang ni lagi sedap guys. And then kacau-kacau sebati. Bila dah nak habis tu, korang gaulkan sedikit dengan minyak bijan. Dah siap untuk dihidangkan. Simple je guys. Ni makan dengan nasi putih, barang memang jadi guys. Serius. Selamat mencuba.